Omel tak tanya. Comel tak macam ni, Kak? Cream puff coklat tau. Kita kat gambar dulu semua. Coklat Imalco. Lepas tu, saya kalau pergi kedai pun, kalau vanilla saya akan ambil butter vanilla. Instant custard, depan dia tu tulis instant Kak tau. INST, instant macam tu. Alright. Resepi cream puff coklat. Akak resepi cream puff coklat ni, luar dia punya puff coklat, dalam inti dia pun kita letak coklat Kak tau. Okey, nombor 1 inti dia. Fresh cream. Fresh cream ni, fresh cream ada banyak jenis tau. Tapi saya suggest akak pakai yang ni lah Kak. Yang ni bagus lah Kak. Sebab dia macam lambat sikit nak cair. Okey. Nombor 2 instant custard. Nombor 3 coklat Imalco. Nombor 4 coklat cair. Coklat cair yang nombor 4 ni ikut you nak pakai boleh, tak nak pakai pun boleh sebab you dah pakai coklat Imalco kan. Okey, untuk puff dia air 250, margarine or butter. If you rasa macam Rina akan nak pakai pure butter lah, boleh ke gram lah. Gula 1 sudu besar. Vanilla, tepung gandum 115, cocoa powder 15 gram, telur A ataupun B 3 biji. Kat situ semua jelas ke? Kita masukkan air dulu. 250 Kak ya. Butter or margarine akak bergaram ya 100 gram. Yang ni dapat dalam 25 biji ke 30 biji. Depends on size akak buat lah. Masukkan butter and then gula dalam 1 sudu besar. Okay, now you cairkan air, gula 1 sudu besar and then margarine or butter. Kita pakai gula basah air pula. Bancuh air je Kak. Gula bancuh air je kita pakai. Tak payah kasta-kasta Kak. Sementara tunggu dia butter dia cair, you dah boleh timbang you punya tepung dan juga cocoa powder. Okay, dia dah mula mendidih macam ni Kak ya. Then you dah boleh masukkan esen vanilla dalam 1 sudu kecil. Sebab kita nak potong rasa telur kita. And then, bila dah mendidih macam ni, akak tolong tutup api sebab akak tak pandai lagi adjust kan. You tutup api dulu. Nanti tepung akak berketul-ketul lah Kak. Dalam ni ada tepung 115 gram, cocoa powder 15 gram. Okay? Then you masuk, tutup api dulu ya. Ayak dia. Sebab cocoa powder kita kadang-kadang berketul-ketul. Okay? Jangan buka api lagi. You kacau dulu macam ni. Bagi semua tepung-tepung you tak berketul. Belum lagi apa-apa, bau coklat dah naik ya Kak. Jangan hidup api lagi Kak ya. You gaul je macam ni dulu. Make sure semua tepung-tepung you yang putih-putih dengan yang coklat-coklat tu semua sebati ya Kak. Baru you boleh on you punya api. Anak akak pasti suka. Mesti akan cakap, Mama, sedapnya Mama. Kalau anak nak kata macam tu, you boleh buat, okay? And bukan takat untuk buat saja, boleh buat jualan. Dan tolong jangan tanya saya berapa nak jual. Akak on api jangan kuat sangat ya, just nice je. Okay, you dah on api you. You bagi dia masak. Ada minyak ke? Dia dah keluar minyak sikit-sikit. You dah boleh tutup api lah. Okay, bila dia tutup api, you kasih buka macam ni. Dia panas lagi ni Kak. Akak tak boleh terus masuk telur. Telur akak kena A ataupun B. Tapi akak cakap, Rina, akak tak ada telur A ataupun B. Akak ada C je. Akak pergi kedai ada je jual. Mesti ada jual. Kalau tak ada, akak pergi jiran sebelah kan pinjam. Kita masuk kat dalam bowl kita. Tapi kan, siapa ada hand mixer pun boleh. Ni nozzle saya. Yang ni dah suam-suam kuku ya, bukan susu ya. Now you masukkan telur you 3 biji. Saiz A ataupun B. Okay? Akak masukkan telur sebiji dengan sebiji ya. Ini telur pertama. Telur nombor 2. Masuk je. Nanti telur yang nombor 3, you cedok bawah-bawah dulu tau. Speed kita pakai 1 je dulu. Nanti telur ketiga baru you pakai speed kuat lah.
Dulu macam ni. Kan? Now you masukkan telur nombor 3. Kita pakai terus speed nombor 3. You cedok macam ni. Dia turun bentuk V macam tu. You dah boleh stop. Satu ada nozzle, ni tak ada nozzle. Potong bontot dia sikit. Dia terkeluar dah. Piping guna saya apa? S, M, L. Piping bag saya yang ni L. Kena pakai 2 lapis. Kadang-kadang adunan kita dia terlampau kalau telur akak macam kecil sangat, adunan jadi keras sikit, dia akan meletup untuk pipe dia. Akak buat macam ni lah. Kalau akak nak besar, akak buatlah besar. Saya buat kecil-kecil macam ni je kak dulu kak. Oven pun saya tak panaskan tau kak. Kita tak ada renjes-renjes. Kita masuk je dalam oven, suhu 180, api atas bawah, rak paling bawah selama 25 minit ke 30 minit. Okay, untuk dia punya inti, fresh cream, jenama apa-apa pun boleh, tapi saya lagi suka jenama ni lah kak. 300 gram, instant custard 50 gram. You masukkan je. 100 gram. Pastikan anda punya krim sejuk seperti hati anda. Masukkan 300 gram ke dalam ini. Custard ni ada kat kedai tau. You beli je kat kedai. You jangan nak pergi beli kat tempat lain. Kedai kek ya, bukan kedai basikal kak ya. Dia tulis kat situ instant custard. Masukkan 50 gram kak ya. Tak payah tambah gula ke apa ya, sebab krim kita memang dah manis. Yang ni ya, untuk krim pakai yang ni ya. Dalam tu ada instant custard. You ambil you punya mixer you kepala, you macam ni je dulu. Sekejap lagi akak tak buat macam tu, sekejap lagi dia terbang ke rumah sebelah akak. Sekejap lagi dia macam dah half kembang, you masukkan essence coklat dan juga coklat cair. Coklat cair tu optional sahaja. Speed tinggi. 4 boleh, 5 boleh. 3, 4. Coklat cair tu kak kan? Ikut akak letak banyak boleh, tak sikit boleh. Macam saya, ni coklat cair macam ni. Ada kat kedai kak tau. Saya letak dalam 2 sudu. Coklat Imalco, saya letak 1 sudu besar. Macam ni. Dia dah mula macam ni, pekat sikit. Now you boleh masukkan coklat Imalco dan juga coklat cair. 1 sudu besar. Dia macam ni tau kak, depends on you. You nak letak banyak boleh, you nak letak sikit pun boleh. Dia tak ada problem pun. Depends on selera you lah. Tak 2 sudu lah sebab kawan-kawan I kan peminat coklat. Mix sampai kembang pakai high speed. 4 or 5. 1, 2, 3, 4. Korek dia tepi dekat. You masuk dekat dalam piping bag you. Okay, dah masak. Saya punya memang comel-comel kecil-kecil je. You nak buat saiz besar boleh, nak buat saiz kecil pun boleh tau. Dapat berapa biji tu? Yang ni sebab kita buat kecil-kecil untuk kawan-kawan kita makan, dia banyak dah dapatnya kak. Dalam dia berongga. Okay. Nanti you letak krim. Lepas tu you boleh masuk mulut. Yang ni without cream pun you boleh je masuk mulut kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Dia akan ada rasa pahit-pahit. Combine dengan kita punya flavor sekejap lagi. Meletup kak. Apa tu? Siapa nak tebuk ikut bontot boleh. Nak potong macam ni pun boleh. Okay? Ikut kreativiti masing-masing tau kak. Comelnya ya tak. Omel tak tanya. Comel tak macam ni kak? Jangan lupa buat dan bagi gambar, okay? Sama-sama. Okay korang, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Bye semua.